Best ke kita ni? Best Okay. Untuk 2026 Proton X70 sekarang ni yang macam kita tahu, dia punya market customer yang customer cari lah. Dia nak SUV yang ada performance, jimat minyak. Okay. So X70 yang terbaru untuk 4 cylinder ni ada dua-dua tu lah. Performance dan juga jimat minyak. Macam biasa dia ada dua variant, Exact dengan Premium. Engine dah tukar, so leather seat je, tu dah sama lah. And then ada 4 colour je Dah ada 4 colour, jet grey, armor silver, snow white, marine blue. Merah dah tak ada. Engine dia sama juga dengan S70 dan juga X50. Yang mana dia pakai 133 kW dan juga 290 Nm torque. Penjimatan minyak dia dah 6.9 liter lah untuk 100 km. 6.9. Pangkal 70 baru. dah masuk enjin dah. Pangkal 70 ni. Okay. Minyak dia ingat kan 6.9 liter untuk 100 kilo. Jimat lah. Alright. So competitors dia segmen C juga, SUV. CR-V dengan Tiggo 7 Pro. Tiggo 7 Pro. So semua pakai 4 silinder. Tapi untuk fuel consumption kita paling jimat lah 6.9. CR-V 7.5, Chery 7.0. Okay, so lagi satu, dia dah pakai timing chain. So bila orang tanya timing chain ni pakai roller ke pakai gigi punya jenis kan, tooth kan. Kita pakai yang jenis tooth punya. Dia punya timing chain tu bentuk gigi. So biasa 100 lebih. 200. 200. Yang ni itu kita kena tengok website. Yang ni tak ada kat sini. Cuma ketahanan yang tooth ni lebih lagi daripada yang roller punya. So kita punya ni lebih tebal dan lebih tahan. Dia jenis gigi. Okay, so tak ada apa-apa lagi. Untuk DCT, sebabkan kita pakai DCT kan, laju dan juga service life dia 350,000 km. Tak macam CVT lah. CVT, CR-V pakai kan lebih manja, kena jaga kan. Okay, lepas tu ni leather biasa. Color option tadilah 4 color, merah dah tak ada. Lepas tu kejap pun kita tahu sekarang ni X70 yang baru ni, kalau dulu daripada CBU, lepas tu 2020 CKD, 2022 MC1, 2024 hari tu MC2, yang terbaru ni panggil MC3 lah. 2026 Proton X70 ataupun Proton X70 MC3. Okay, kita punya target market 30 tahun ke atas untuk X70. Yang dah berkahwin, ada anak, gaji yang selesa 8,000, sedap lah. Okay, itu saja. Yang lain ni korang dah join training hari tu. Dia punya specification dia ada tambah lagi, dia update lagi Apple CarPlay dan Android Auto. Kena ingat dia pakai 12.3 inci. Dia punya screen 12.3 inci. 64GB ROM. Lepas tu dia punya sistem Android 10. Latest jugalah. Okay, so untuk ADAS sistem memang kita ada full. Even CR-V dengan Tiggo Pro pun tak ada rear collision warning, tak ada door opening warning. Senang cakap kita ada complete lah untuk ADAS. Itu selling point kita lah. Selling point kita ada complete ADAS. Okay. Training lah. Okay. 10 sebab untuk beli. Sebab kita punya minyak lebih jimat. Salah satu minyak lebih jimat. Torque kita lagi power. Kita dah terjual lebih banyak 100,000 unit. Lepas tu kita punya servis tempat banyak lah. Ada 5 star Asian NCAP. Features dah terlalu banyak ADAS. Itu saja. So korang kena ingat SUV untuk jual X70. Thank you.